sedia untuk dilepaskan sekarang ini. 4 lampu merah nyalakan dan mereka dilepaskan sekarang. Kita lihat Irfan Ardiansyah muncul laju, Sai juga muncul laju di awal perlumbaan ini. Menuju ke selekor yang pertama, 50 yang kita lihat, 23 yang berada di depan, tapi nampak Afif yang ada dapat kelebihan termasuk di selekor pertama lebih dahulu dengan Irfan Ardiansyah. Cuba masuk di bahagian dalam di selekor yang pertama, tapi Irfan yang ada kelebihan untuk masuk dan berjaya lepas di selekor yang kedua, berada di hadapan Ahmad Afif Amran. Permulaan yang baik dari Afif dengan Akid, tapi Akid sekarang ni dah turun ke posisi yang kelima, dan permulaan yang baik dari Reynaldi Pradana dari Ray Racing Speed. Semalam dia habiskan race di atas podium nombor 3, so this time better start untuk Reynaldi. Kita ada beberapa muka baru dalam kejuaraan ini. Misalnya Adriswanto dan Reynaldi Pradana. Adriswanto sama Maestro NWN NCP Honda Racing, dan Reynaldi Pradana untuk Ray Racing Speed. Dan semalam Pradana berjaya untuk menaiki podium. Jadi hari ini dia akan mencuba sekali lagi. Tapi sekarang ini Afif kembali di depan bersama dengan cabar Irfan Ardiansyah. Kerana jangkaan kita ini saingan, nak lihat di mana kedudukan Irfan Al-Kalami di nombor 21. Kerana semalam dia bermula dengan baik, belum dia gagal menamatkan perlumbaan, dan dia berada di dia dapat berada di kelompok harapan nak kita nampak mungkin, tapi mungkin dia tidak akan nampak seakan jentera Irfan tadi, tapi di hadapan memang battle yang berterusan antara Irfan dan Syah dan Afif Amran. Akid juga yang boleh mampu memberikan cabaran kepada Irfan Ardiansyah di dalam perlumbaan yang sesuai dengan cuaca yang sesuai untuk perlumbaan tidak semalam. Dalam litar yang basah, jadi agak sukar untuk pelumba kali ini dengan cuaca kering. Mereka boleh menggunakan sepenuhnya kuasa jentera mereka. Racing Academy. Masa yang terus Academy itu adalah di selekor yang ke-10. Kemungkinan dia ada dalam kelompok yang di belakang front runners. So unfortunately untuk Rossi, ini adalah pusingan ketiga yang not the best result untuk Rossi Academy. Sampai di selekor yang terakhir sekarang keluar dengan 50 masih lagi berada di hadapan. Kita akan lihat kedudukan Irfan Al-Kamidi, dan nampak seperti dia yang berada di kelompok yang belakang itu tadi. Irfan Afif Amran, Irfan dan Syakir Aziz, Reynaldi Pradana, Sai, Akif dan Irfan Al-Kamidi. Betul, di tempat yang ke-7. Dia telah berada di kelompok yang kedua. Dia naik tempat yang ke-7 sekarang ini. Ardiswanto tempat ke-8, kemudian Tun Anpu tempat ke-9, Kaim Razali berada di tempat yang ke-10 sekarang ni, di hadapan Afif, Irfan dan Akid yang tadi lepas pada kedudukan 1, 2 dan 3. Reynaldi Pradana tempat yang ke-4, Sai turun tempat yang ke-5 buat masa ini. Permulaan yang sangat baik untuk Irfan Haikal. Itu adalah apa yang dia perlu dibuat untuk perlombaan kali ini, kerana dia starting di belakang. Sekarang ni di depan kita masih ada antara 5 kelompok sahaja. So untuk Irfan sekarang ni agak sukar untuk dia kejar kelompok di depan, kerana kita tahu kalau mereka tak dapat slipstream untuk front running group, memang sukar untuk memberikan satu challenge. Dia ada 7 pusingan lagi. Dia akan cuba untuk sampai ke bahagian hadapan. Di hadapan ini dapat Akid dengan Reynaldi Pradana yang bersaing untuk kedudukan tempat yang ketiga. Untuk battle tempat yang ketiga, 1 dan 2 di direction right to penalti untuk bike nombor 210. Itu adalah Rehba Islam Bakti. Dikenakan right to penalti, tapi di hadapan yang nampaknya dua mulai cuba larikan diri. Afif dan Irfan, 3 dan 4, 5 dan 6, 7. Baru ada Irfan Al-Kalamidi, dia berserangan di tempat yang ke-7. Tapi berdasarkan kita lihat perjalanan masa yang akan dilakukannya, kerana dia perlu melakukan masa lebih baik daripada pelumba di hadapan. Afif terutamanya dengan Irfan Ardiansyah itu akan menjadi benchmarking untuk mereka. Kaim Razin Razali berada tempat yang ke-10, tempat pertama dalam 250B dengan Carlson Jacob Solis kedua, 3 Karlo Firdaus Kazim, 4 Saidatul Zakira Zairin, 5 Zakwan Anas Aizul Khairi, 6 Kikwan Ni, 7 Diana Benjamin Farhan dan Rehbah Islam Baktu tempat yang ke-8, 9 Kabila Rajni. Lihatkan pada kedudukan, tapi Kabila Rajni saya rasa tidak ada dalam perubahan lagi. Dan
tadi kita dah dapat traction Rehbar Islam Baktu kenakan right to penalti. Seterusnya menyaksikan juga, tapi ini semakin tampak saya rasa 3 dan 4 dengan pendahulu mungkin ya. Oh ya, Irfan Haikal sudah sampai. Dan itu Akid pun dah sampai ke depan. Akid dah melepasi Afif sekarang ini. Jadi kedudukan berubah depan. Irfan, Akid, kemudian Afif ke Renadi yang berada di belakang. Sair Rahil juga berada di situ lagi. Dan kita nampak adakah itu seperti Irfan Haikal Hamidi yang turut sampai di kelompok hadapan. Ya, Irfan Haikal dah lepas Sair Rahil. So sekarang ni Irfan Haikal menaiki ke posisi yang ke-5. So cabaran untuk Irfan sekarang ni adalah untuk sampai di kelompok di depan ni. What a start dari Irfan Haikal. Satu, dua, tiga dan 4 kedudukan dapat 5. Nak lihat bagaimana kalau Irfan Haikal Hamidi boleh sampai ke depan dan berikan cabaran kepada pelumba di hadapan yang merebutan kedudukan yang rapat antara 4 pelumba depan. 5 mulai sampai, tapi ada lebih kurang 5.5 lap lagi akan ditamatkan. Maksudnya ada peluang untuk dia mengejar. Dan 8 mulai sampai di belakang sekarang ini kerana Irfan Haikal Hamidi dilakukan masa terpantas tadi 2 minit 24 887. Itu satu kelajuan, lihatkan sangat laju dia kerana terpantas selepas dia adalah Irfan Ardiansyah 2 minit 26 450, 2 saat lebih laju daripada pelumba di hadapan. Ya, hampir 2 saat Ya, perbezaan hampir 2 saat, timing Irfan dengan pelumba di depan. So what a ride dari Irfan Haikal. Ini adalah timing yang serupa Asia Road Racing AP250. So again Irfan Haikal, what a job dari Irfan dari nombor 27 tak silap saya dia starting. Dia dari petak paling belakang sekali, barisan paling belakang. Dia berada di hadapan dan sekarang ini nampak Akid telah melepasi Irfan Ardiansyah. Untuk Akid berada di kedudukan tempat pertama sekarang ini. Akid, Irfan Ardiansyah, kemudian Afif Amran, kemudian Irfan Haikal Hamidi yang telah melepasi Renadi Pradana sekarang ini. Dia betul-betul battle dan antara 4 pelumba di hadapan. Baru nampak Superfast JRT X Rapido seperti dalam singan sebelum ini. Semalam mereka tidak dapat memberikan cabaran. Hampir terkeluar tadi Irfan Haikal Hamidi, tapi dia dapat untuk catch up, untuk mengejar pelumba di hadapan ini dengan kelajuan terpantas menjadi miliknya. Dan sekali lagi dia lakukan masa 2 minit 25, waktu lain-lain pelumba lakukan 2 minit 26. Dan itu kelajuan yang ada pada Irfan Haikal Hamidi yang sekarang ini dia dipintas oleh Renadi Pradana pula dan dah turun ke tempat yang ke-5. Tapi di hadapan kita lihat ada 2 pelumba pasukan Superfast JRT X Rapido, Afif Amran dan Muhammad Akid Aziz telah pun naik tempat 1 dan 2 dan menolak Irfan Ardiansyah tempat yang ke-3, dengan Renadi kembali naik tempat yang ke-4 di hadapan Irfan Haikal Hamidi. Mungkin ada kesilapan dari Irfan di stage pertama, tapi sekarang ni dia kena mencuba untuk kejar balik position dia. Rinaldi pun semalam dia naiki podium, so dia perlu untuk push lagi untuk baki 5 lap yang kita ada sekarang ni. Ya, seperti yang tadi dia katakan, Irfan Haikal Hamidi perlu untuk adalah kelompok dapat dapatkan free dalam segala yang susah untuk dia nak catch up. Tapi walaupun tadi dia melakukan masa yang hampir 2 saat lebih laju daripada lain pelumba. Dikatakan oleh Irfan Haikal Hamidi yang cuba merapatkan sliding dari Irfan Haikal Hamidi tadi untuk melepasi Renaldi. Itu memang riding style Irfan Haikal. Dia memang seorang rider yang aggressive, and another good ride dari Qayyum Razin Razali. Dia dengan battle dengan kelompok 250A. Dia satu-satunya pelumba B yang berada dalam kelompok kumpulan A ini. Yang lain B semua di bawah, tapi Qayyum sekarang berada bersama Akif Abdullah dengan Nguyen Tuan Anpu dalam kumpulan 41. Yang kita itu adalah Akif Abdullah yang berada di hadapan Qayyum sekarang ini. Qayyum di depan Nguyen Tuan Anpu yang naiki podium semalam. Dan sekarang kita lihatkan ini perebutan di hadapan sekarang. Irfan Haikal Hamidi semakin rapat dengan kelompok di hadapan, tapi dia masih lagi berada di belakang Renadi Pradana, tapi kedudukan yang distance yang tidak jauh, jarak tidak jauh, dan dia sliding cantik untuk masuk, untuk naik kembali tempat yang keempat. Irfan Haikal Hamidi untuk mengejar kelompok yang pertama di hadapan, untuk mengejar kedudukan 3 pelumba di hadapannya. Irfan Haikal semakin laju dan
pusingan tadi lap time Irfan Haikal. Oh, dia slow sikit kalau berbanding dengan lap sebelum ni 226.0, tapi sekarang ni yang paling penting dia sudah sampai di kelompok di depan. Masih ada battle antara Afif dengan Irfan Ardiansyah. Ya, nampak Irfan biasanya kita lihat perubahan di sini. Memang dia bukan pelumba daripada awal lagi akan berada di hadapan. Dia sentiasa gemar untuk mengikori dan akan charge attack pada 2 lap yang terakhir. Tapi sekarang ini dia berada di belakang Afif selepas dia melepasi Akid Aziz. So 1 dan 3 untuk pasukan Superfast GRTX Rapido untuk Afif dan Akid, sementara dua pasukan Maestro NWN SCK Honda Racing Irfan Ardiansyah berada tempat yang kedua. Tengok dari Irfan Haikal dapat mengejar, tapi nampak dia dah mula agak perlahan sedikit Irfan Haikal ini, kerana tadi memang dia cukup laju di awal perubahan. Haikal maybe dia cuba untuk manage pace, tapi kemungkinan ada kerana dia ada battle dengan Rinaldi itu yang memperlahankan pace mereka. Kerana kalau kita lihat di depan ni, Afif dengan Irfan Ardiansyah, mereka tu tidak tukar position, mereka just maintain dan cuba untuk simpan untuk last lap nanti. Itu yang momen yang paling penting. Sekarang Afif, ini adalah taktik yang berbeza dari taktik biasa untuk Afif. Biasanya Afif akan tunggu di position yang kedua dan attack last minute, tapi sekarang maybe different race plan untuk Afif dengan Akid. Akid tahankan kedudukan tempat yang pertama sekarang, tapi kelompok di hadapan mula untuk memisahkan diri mereka daripada kelompok di belakang. Akid menggunakan slipstream dalam lurus ini untuk melepasi Irfan Ardiansyah untuk naik ke tempat yang kedua. Dia cuba sampai di selekoh 15. Irfan Ardiansyah berjaya tahankan kedudukan tempat yang kedua. 1, 2 dan 3. Ya, mereka masuk 3 lap yang terakhir sekarang ini. Di belakang Irfan Haikal Hamidi yang cuba ada 3 lap untuk dia akan cuba merapatkan dirinya kelompok di hadapan, tapi dia perlu lakukan apa yang lakukannya tadi, lakukan masa 2 saat dia pantas di lain-lain pelumba. Tapi sekarang ini pace yang ada pada Irfan Haikal 2 minit 27.247, jadi itu tidak akan banyak membantu Irfan Haikal Hamidi jika mahu mengejar 3 pelumba di depan. Sekarang di depan mereka ada back marker itu Rebar Islam Baktu yang baru melakukan right through penalty. Sekarang ni Irfan Ardiansyah naik ke posisi yang pertama, tapi Afif akan cuba untuk merapaskan balik. Kita boleh nampak dalam baki 3 pusingan ni, Afif dengan Akid makin agresif, so maybe mereka nak cuba untuk kacau rentak Irfan Ardiansyah. Kita lihat pada jarak antara yang tiga yang di depan dengan Irfan Haikal. Haikal sekarang ni Ada back marker. ya, Irfan Haikal pada pusingan yang baru lalu 227.2, untuk Irfan Ardiansyah 226.4. So beza hampir 1 saat kalau kita lihat pada lap sebelum ni. Belakangan sejak 25 adalah Carlton Jacob Solis di tempat yang kedua dalam kumpulan api. Dia berada tempat yang kedua, Carlton Jacob Solis. Kayu Brazil, Carlton Jacob Solis, Khairul Firdaus Kazim tempat yang ketiga buat masa ini. Tapi kita lihat battle di hadapan yang semakin menarik kerana Irfan Ardiansyah baru saja melepasi Afif, dan Afif akan kembali untuk merampas kedudukannya. Mereka berada di laluan lurus di belakang menuju ke selekoh ke-15 dengan sekarang Afif kembali tahankan bukan di hadapan tempat yang pertama. Irfan Ardiansyah telah melepas naik depan yang keempat. Dia ada 2 lap lagi, 2 peluang untuk mengejar. Buat masa ini tugas berat kepada Irfan Ardiansyah dan ada 2 pelumba pasukan yang ada berada di bersebelahannya dan depannya sekarang ini. Akid Aziz cuba berikan tekanan kepada Irfan Ardiansyah, antara Afif Amran sampai untuk ke 2 lap yang terakhir.
Setakat ini memang tidak ada peluang untuk Irfan Haikal menaiki podium kalau dia tidak dapat kejar kelompok di depan dengan baki 2 pusingan saja. Dan sekarang ni jarak antara Irfan dengan Akid walaupun hanya 1.5 sahaja, tapi still sukar dalam kategori 250. Itu adalah Khairul Firdaus Kazim, tempat yang ketiga dalam kumpulan B. Sementara kumpulan A yang kita lihat cantik kali Akid masuk, tapi Irfan ada jam berjalan dan Syam untuk merampas kembali kedudukan tempat yang kedua. Nampaknya proper battle di antara 3 pelumba ini, dan Irfan Haikal Hamidi yang cuba untuk memberikan tangan, dia tertinggal sedikit pada kedudukan sekarang ni. Agak sukar dia kerana tinggal lagi baki lebih kurang dalam 1.5 pusingan lagi untuk tamatkan perlumbaan ini. Irfan Ardiansyah dia akan menggunakan ultimate lap ni sebagai testing lap. Kita cuba tengok di mana dia boleh ambil advantage untuk final lap di sektor 15. Dan di belakang juga masih ada battle antara Rinaldi dengan Irfan Haikal. Nampaknya memang sengit di hadapan ini antara 3 pelumba. Tapi bagaimana strategi pasukan Superfast JRT X Rapido, 2 pelumba mereka kena bekerjasama untuk menyekat Irfan Ardiansyah daripada mencatat kemenangan yang keduanya di sini. Dan terutama bagi Afif bersama Irfan Ardiansyah yang dipisahkan kurang dari 1 mata. Pada kedudukan sekarang ini, kelebihan kepada Afif kerana dia ada 25 mata, Irfan Ardiansyah 20 mata. Dan di situ ada kelebihan 5 mata di sana untuk pelumba. Tapi Akid yang ada di ketiga, Akid masih lagi tidak melepaskan kepulauan di hadapan ini. Kita dah nampak Akid yang akan tindak boleh untuk membantu Afif. Afif dalam perebutan keseluruhan, tapi jangan lupa juga Akid juga perlukan kemenangan, kerana jika dia menang sini akan membantu untuk merapatkan jurang dengan 2 pelumba di hadapan ini dalam kedudukan keseluruhan. Cuma Irfan Haikal Hamidi ketinggalan jauh sikit di belakang sekarang ni. Buat masa ni dia ditinggalkan dalam 4.6 saat di belakang pendahulu. Kita di final lap sekarang ini. Afif Amran, Irfan Ardiansyah dan Akid Aziz. Irfan kita boleh anggap yang memang sektor 15 akan jadi tempat yang Irfan akan mencuba. Barangkali musim ni lihatkan yang Irfan akan cuba untuk ambil aggressive inside line dan cuba untuk block pass di bahagian dalam di sektor 15. Tapi sekarang ni faktor yang terbaru untuk race kedua ni adalah Akid Aziz yang akan mencuba di sektor keempat, tapi tidak cukup dekat untuk cuba make an overtake move. And Irfan Ardiansyah terjatuh. Irfan Ardiansyah terjatuh di final lap. Oh, sayang sekali bagi Irfan Ardiansyah. Dia kehilangan kedudukan di atas podium, tapi dia masih akan cuba menamakan perubahan untuk mendapatkan tuan mata. Dan sekarang ni dia jelas clear untuk Ahmad Afif Amran. Apa jadi? Itu adalah crash yang berlin untuk Irfan, sebab di exit turn 4 mereka sudah hampir habis lean, so it's strange in the way that Irfan crash. Mungkin ada a bit of debris. Dan sekarang ni Afif Amran in cruise control. Tempat yang biasanya tidak ada masalah. Dan sekarang ini nampaknya Afif dan Akid pun agak bertenang kerana dia tahu rakannya yang berada di hadapan. Dia tidak perlu push lagi kerana jarak antara Afif dan Akid dia semakin jauh. Kerana tadi ketika Irfan terjatuh pun terkesan sikit pada Akid yang mengelak. Dan Afif yang sekarang ini cruising untuk sampai ke tempat yang untuk menamatkan tempat yang pertama. Afif menoleh ke belakang, Akid jauh di belakang, dan Irfan Haikal Hamidi atau Rinaldi Perdana tempat ketiga nanti kita akan lihat. Dan sekarang ini sampai di selektor yang terakhir bagi Ahmad Afif Amran untuk kembali merampas kedudukan teratas dari Irfan Ardiansyah. Semalam Irfan berada di kedudukan tempat yang pertama. Sekarang Ahmad Afif Amran akan sampai untuk mengambil checker flag. Dia berada di tempat yang pertama. Kedua adalah Akid Aziz. Di antara Irfan Haikal Hamidi dan juga Rinaldi, Irfan Haikal Hamidi yang berjaya menduduki tempat ketiga untuk menaiki podium. Dan 3 pelumba di atas podium. Dan ini adalah 56
untuk Qayyim Razin Razali. Kedudukan bagi dalam kumpulan B pula yang kita akan lihat. Nguyen Hutri, Alvin Xavier, Ariswanto, Nguyen Tonanpu, Qayyim Razin Razali tempat yang ke-10 dan tempat pertama dalam kumpulannya. Jadi dia adalah juara hujung minggu ini lepas 2 kemenangan untuk Qayyim Razin Razali. Sementara Carlson Jacob Solis di tempat yang ke-2 dalam kumpulan, tapi dia dalam 10 saat lagi untuk sampai menamatkan perlombaan untuk mengesahkan tempat kedua dalam kumpulan B. Di telah pun sampai Carlson Jacob Solis dan juga Rehba Islam Baktu menduduki tempat yang bukan maafkan saya kerana dia tadi dikenakan dari penalti. Tempat kedua Khairul Firdaus Kazim di tempat yang kedua. Kikuan Lee ketiga, keempat Saidatul Zakira Zairin dengan Zakwan Anas Azizul Khairi seterusnya, dan Rehba Islam Baktu pada terakhir. Sayang sekali buat Irfan Ardiansyah yang memang berkedudukan baik untuk podium dalam perlombaan ini. Sekurang-kurangnya akan memberikan tekanan kepada Ahmad Afif Amran dalam kedudukan keseluruhan. Tapi Afif menang dengan 25 mata untuk Ahmad Afif Amran. Kemenangannya yang ketiga bagi musim ini. Selepas dia menang dalam kedua-dua perlumbaan, pusingan yang kedua, 2 kali tempat yang kedua dalam pusingan yang pertama. Dan bagi pusingan ini, pusingan ketiga, dia menduduki tempat yang pertama.